kalaulah sampai tahap founder company tu sendiri yang pergi umrah, maka pilihan travel agency dia bukan sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalaulah sesebuah founder company yang sangat teliti dan sangat sibuk membina empire business tu pergi menunaikan umrah, maknanya pilihan company umrah tersebut bukanlah sembarang pilihan. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana orang-orang macam ni sangat-sangat mementingkan pengurusan dan servis terhadap klien dan customer. Jadi, kat sini saya nak bagi tahu, banyak juga sebenarnya founder-founder yang dah pergi umrah dengan KUJDT. Ini antara founder-founder ni. Founder Dian Signature, founder Muiz Hot Chicken, founder Pak Teh Fruits, founder Barakah Autoglass, founder Pakar HR, founder Tadika Nuri, founder One Dream Legacy, founder Terapi Bil Quran, founder Kopi Saigon, founder Tahu X Tahu dan pelbagai lagi founder yang dah pernah pergi dengan KUJDT. Bukan setakat pergi sendiri, kadang-kadang diorang juga bawa staff dan customer mereka sebagai hadiah untuk mereka menunaikan umrah di Tanah Suci. Jadi, diorang dah pergi. Korang tunggu apa lagi? Jom umrah bersama KUJDT, setiap memori penuh erti.